apa yang dia tersebut peribadi orang kan. Farhas lah, Ramanan lah, sampai ada lagu Ramanan tiba. Lepas tu label orang Ceplos. Siapa yang mula label Ceplos? Cetong lah. Bila Ceplos dah kena label, barulah lahir Cetong kan. Maknanya Ceplos keluar dulu. Ceplos yang ada dulu baru Cetong keluar. Jadi kalau kau marah orang panggil kau Cetong, kau jangan gelar orang. Itu je. Kalau kau tak gelar orang Ceplos, Cetong tak wujud. Jadi siapa yang main peribadi? Yang dia sentuh pasal aku? Cetong juga dalam podcast. Wan Fazudin tu saya kenal lah. Dia tu suka penceng 300 ya gaji dia. Itu peribadi aku. Kau cerita gaji aku pasal apa? Apa kena mengena dengan kepentingan rakyat gaji aku? Kan? Gaji aku 300, pencen aku 300 ke walaupun menipu kan? Fitnah. Tapi apa kaitannya dengan isu kau nak bawa? Kau jawablah hujah aku. Yang kau cerita pencen aku pasal apa? Dia yang main peribadi. Sekarang ni aku live hari ni, mana aku sentuh peribadi dia? Ada aku sentuh peribadi dia? Kan? Yang aku cerita fakta dia apa? Fakta dia memang Rafizi kata macam itu. Lepas James Chai, dia akan dipanggil untuk siasatan. Kan? Itu isu dia. Sebab tu dia cakap, tak payah sebut lah. Memanglah bila ada laporan, SPM siasat. Bila SPM siasat Kementerian Ekonomi, orang yang diperlukan untuk bantu siasatan, tentunya SPM akan panggil. Kan? Bukan kau je kena panggil. Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi dah dipanggil bagi keterangan. Bekas pegawai khas kau, James Chai, dipanggil bagi keterangan. Kan? Jadi tak pelik lah kalau lepas itu menteri kena panggil bagi keterangan. So, apa masalah dia? Kalau kita tak buat salah, takut apa? Ada aku cerita pasal peribadi dia? Kan? Tak ada. Tak cerita peribadi dia. Aku panggil dia Cetong sebab dia panggil orang lain Ceplos. Takkanlah kau nak panggil orang Ceplos, kau orang lain tak boleh panggil kau Cetong. Panggil Izzah, bukan peribadi. Betul serang peribadi Saifuddin Nasution. Saya jumpa Saifuddin Nasution, saya bercakap dengan Saifuddin tak suka pada Farhas. Nur Izzah pun tak suka pada Farhas. Lepas tu perbualan kau dengan Anwar pun kau dedah dengan orang. Anwar pegang kepada lutut kau. Benda ni isu bukan isu rakyat pun. Isunya apa? Kan? Oh, kau sembang dengan kau, habis tu kau dedah kat orang lain. Sembang dengan kau dedah kat orang lain. Kan? Orang macam ni buat kawan pun tak boleh ni, bahaya. Bila dia baik dengan kita, kan? Okey lah. Bila berbeza sikit dengan dia, dia dedahkan habis perbualan kita. Sebab tu saya katakan orang macam ni cukup bahaya. Kalau dia dengan bini ni sebab balas besok, habis cerita dengan bini dia. Benda dalam kelambu cerita kat orang. Apa dia buat dengan bini dia. Bahaya orang macam ni. Cepat koyak. Bila kita ajak bersemuka tak nak. Nak jawab laporan bertulis pun nak sentuh nama aku. Nak jawab laporan bertulis. Laporan disiplin. Kan? Nak jawab laporan disiplin oleh parti, pergi sentuh nama aku 3 kali sebut KC payah besar. Apa kena mengena aku dengan kes kau? Laporan disiplin dibuat terhadap kau. Laporan disiplin pada aku tak ada. Satu laporan disiplin pun tak ada pada aku. Kan? Kalau kau rasa aku langgar peraturan, aku langgar perlembagaan, aku langgar disiplin parti, suruh budak Cetong tu buat laporan. Tak ada pun. Tapi kau nak jawab surat lembaga disiplin, kau sebut nama aku. Betul kau marah pula kan, orang panggil kau sotong. Aku tak panggil kau sotong. Kalau kau terasa diri kau sotong, kau ni pasal lah. Aku tak panggil kau sotong, kau panggil kau Cetong. Aku tak kata sotong. Tapi kalau kau tafsirkan Cetong itu sebagai sotong, itu kau punya tafsiran. Jadi yang serang peribadi mula-mula dia. Semua orang jadi saksi, orang tahu. Kan, lepas kau kalah pemilihan parti tu, habis benda kau nak londeh. Dan kau pernah cerita dengan orang, kau pernah janji dengan orang. Kan? Saya akan dedah lah semua. Kenapa saya dedah lah? Kalau saya dibuat mahkamah, saya bawa lah Anwar, saya bawa lah Tengku Zafrul. Bila kita panggil dia tu tak ada telur. Kan? Sebab kita menjawab hujah dia. Kan? Kau kata kalau presiden tu nak jantan, kalau parti yang nak jantan, ambil tindakan pada dia, kau cabar parti suruh pecat. Jadi hujahan aku pada hujahan dia tu adil lah. Adil lah. Kan? Jangan bila kau keji orang, kau dah ngata orang, kau dah sindir orang jawab tak boleh. Kan? Berlapang dada lah. Kalau kau boleh kata kepada PMX, kau boleh kata macam ke PMX melindungi Azam Baki, kan? Bila orang jawab, kan? Janganlah marah. Kau ingat orang ni bodoh nak percaya cakap kau?
Azam Baki pun anak jantan. Tak ada masalah pun, dia kena siasat. Dia pun dia kena siasat. Kan? Bloomberg pun dia saman. Bloomberg kata macam-macam. Bloomberg ni jadi bahan rujukan Cetong. Percaya apa yang tulis oleh Bloomberg. Kan? Azam Baki saman Bloomberg. Peguam negara Kerajaan Malaysia pun saman Bloomberg. So, apa masalahnya? Engkau saman siapa? Aku tanya Cetong. Cetong ni, dia ugut-ugut orang ni. Nak saman Kapres. Kan? Bagi tempoh pada Kapres tarik balik. Dia minta Kapres tarik balik dalam tempoh 48 jam. Kalau tidak, saya saman. Sampai sekarang pun tak saman. Dan sekali Kapres yang saman dia. Kan? Engkau kata kat Farah macam-macam. Laporan terhadap Farah pun kau tak buat. Kau kata Farah macam ni. Last sekali Farah saman kau 10 juta. Kau saman siapa? Kau pun tak nak saman orang. Kan? Oh, geng-geng Cetong. Hantu gigi tu dalam Facebook macam-macam keluarkan list nama. Ceplos. Nama aku pun ada kat situ. Ceplos. Yang bakal disaman dia kata. Kan, dia ingat kita takut.